Dr. Zu nak tanya, apa yang you faham dengan you punya condition sekarang? Condition macam mana doktor? Ada apa you boleh buat conclusion dengan penyakit you? Maksudnya you ada anxiety, you ada vertigo dah 20 tahun. Dan Dr. Zu ingat 7 tahun ke belakang you start ada anxiety. Dan sekarang you jumpa balik dan you dah tahu you punya hanyut tu disebabkan oleh mal debarment syndrome dan dia boleh diatasi dengan balance exercise. Dia boleh diatasi dengan balance exercise. Nampak tak? So apa yang you boleh tengok dekat situ sebenarnya? Apa yang you boleh faham dan you boleh belajar dari situ? Dia ada senaman lah doktor. Okey. Okey, sebenarnya kan sepanjang you kena pening ni, you pernah tak dapat state 80% tu? Maksudnya hilang hanyut yang sampai lepas buat sesi 7 dan 8 dengan balat saya tu. Tak pernah? Tak pernah. Alhamdulillah. So maksudnya macam Dr. Zu cakap lah. Daripada USM dulu you datang dan kembali ke USM balik, doktor pun USM. Dan doktor berharap doktor adalah orang terakhir. Daripada USM kembali ke USM yang Cik Suhaimi jumpa. Tak tahu kenapa Dr. Zu sangat positif dengan you. Dr. Zu tengok the way you handle the problem, the way you Dr. sangat positif. Sebab Dr. Zu rasa you bukan jenis orang yang putus asa. Kalau 20 tahun you masih berjuang mencari ke sana ke sini treatment dan rezeki you dapat wife yang sangat supportive, anak-anak yang sangat supportive. That's very great, to be honest. InsyaAllah ada. Alhamdulillah. So, doktor nak dengar juga daripada Cik Suhaimi. So, apa Cik Suhaimi nak bagi conclusion perjalanan awak sepanjang 20 tahun. You tengok kan yang patient Dr. Zu yang Kedah tu? Lupa dah nama. Kalau ada masa, kontak dia, pergi jumpa minum air ayat teh ke, pergi minum teh tarik ke. Dia sangat bagus. Dia bangkit dengan sangat bagus. Cik Mazir. Dia sama macam doktor. Yes, dia adalah mal debarment macam awak sebiji. Dia sampai teruk. Memang teruk sangat. Jumpa dia dan belajar tip-tip lain yang dia ada. InsyaAllah saya jumpa dah. Alhamdulillah. So, apa last word Cik Suhaimi nak bagi tahu dekat kami, dekat orang mal debarment yang kat luar sana, and especially orang-orang anxiety lah, to be honest. Orang anxiety. Bila Dr. Zu jumpa you hari tu, sampai Dr. Zu ada hashtag tiada hari tanpa anxiety. Saya tak nak lain lah. Tak nak ucap terima kasih lah kat doktor sebab saya dah doktor semua staff dengan saya tu. Saya tak berbalas lah sampai ke hari ni. Sampai yang dapat saya ni online lagi ni. Faham. Tak apa. Baiklah. So maksudnya apa dari segi, apa conclusion perjalanan pening you ni bukan biasa-biasa. 20 tahun satu perjalanan yang sangat luar biasa. Faham tak? Apa yang you boleh bagi conclusion yang Dr. Zu sendiri nak dengar daripada mulut you sebenarnya? You know sampai ke tahap ini, what do you feel? Apa yang conclusion yang boleh buat? Saya pun tak tahu lah. Nak cakap apa pun saya tak tahu lah. Saya cuma bersyukur lah. Cakap bersyukur saja. Apa yang saya dapat hari ni daripada tahap daripada 0 sampai dapat 60%. Alhamdulillah lah doktor. Alhamdulillah. Faham. InsyaAllah. Dan bagi doktor sehari 2 lepas you habis 10 sesi ni, you akan dapat 80 balik. Dan satu yang Dr. Zu nak, you boleh tahu macam mana nak tackle kembalikan balik ke 80. Yang Dr. Zu boleh bagi tip, you buat, you lawan yang you punya state bening, insyaAllah you boleh improve. Contoh, katakanlah masa you berdiri, geleng kepala you pening, bila you buat benda tu setengah jam pagi, setengah jam petang, you akan dapat balik the state 80%. Walaupun kemungkinan besok dia akan turun balik 60. Kadang-kadang stres sikit pun dia akan turun. Dia akan mempengaruhi emosi you, you punya penat, you punya tidur, dia akan turun naik. Tapi cakap dengan dia, InsyaAllah, dengan ada Allah, Cik Suhaimi lagi kuat. Tak payah layan. Faham tak?
InsyaAllah doktor. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah. Semoga Dr. Zul sebenarnya tak ada apa. Sebenarnya trainer yang banyak tolong Cik Suhaimi, banyak deal, banyak IAH 40 minit satu sesi ni. Dr. Zul rasa daripada sesi pertama, sesi ke-10 boleh jadi best friend tu. Faham tak? Betul, faham. Alhamdulillah. Doktor tak ada penerangan apa, saya pun tak tahu juga apa masalah saya. Betul? Saya dah pergi sampai berpuluh-puluh doktor kan. Doktor pun saya dah pakai ENT pun saya pergi. Tapi dia orang tak tahu apa masalah. Masya Allah. Bertidur. Yes. Saya pun tak tahu. Yang tu lah. Saya dah dapat daripada doktor tu. Department. Yes. Baru saya tahu. Ya dah. At least tahu punca kan. Dan solution dia balance exercise. Pernah tahu tak sebelum ni? Cuma